Dalam hidup ini, kita perlu tolong-menolong antara satu sama lain. Hari ini, aku tolong hang, esok hang tolong aku. Macam itulah hidup kita ni berteraskan tolong-menolong. Salah satu perkara yang kita boleh tolong orang, ialah kita tolong Tuan Kenuri dijemput tetamu mai makan kenduri. Tuan Kenuri mai minta tolong kita supaya menjemput orang-orang yang tertentu datang makan kenduri rumah dia. Jadi saya nak beri pesanan kepada orang-orang yang jadi wakil. Tolong Tuan Kenuri menjemput tetamu datang makan kenduri. Pesanannya apa? Yang pertama pesanan saya, apabila Tuan Kenuri minta sahabat dia atau siapa-siapa saja untuk menjemput tetamu datang kenduri, ingatlah itu adalah amanah yang wajib ditunaikan. Sebab kita sanggup. Kalau tak sanggup tak apa. Yang keduanya pesanan, pastikan sesiapa yang ditetapkan oleh Tuan Kenuri kita jemput semuanya. Jangan ditinggal walau satu pun. Sekiranya terdapat kesukaran untuk menjemput kesemuanya, sebagai contoh, kita pergi panggil lah rumah kawan tu, dia tak ada, 3 kali pergi pun dia tak ada, maka sekiranya ada kesukaran untuk tidak menjemput semuanya, beritahu kepada Tuan Kenuri, saya dah panggil lah sekian-sekian orang semua, tapi ada seorang saya tak boleh jemput sebab saya pergi rumah dia 2-3 kali dia tak ada, jadi saya serah baliklah pada Tuan Kenuri. Biar Tuan Kenuri usahakan panggil. Dia tak boleh diam begitu saja, takut nanti bila tiba Kenuri, orang yang tak dijemput tu, dia tengok orang pakat pergi makan Kenuri, dia tak pergi, dia sangka buruk pada Tuan Kenuri sampai hati tak jemput aku. Padahal Tuan Kenuri dah wakil kepada wakil dia untuk menjemput makan Kenuri. Ataupun ada satu orang tu yang patut dijemput, maka wakil tu dia ada masalah dengan tu, dia bermusuh-musuhan. Jadi kalau dia pergi panggil masalah, maka dia beritahu kepada Tuan Kenuri, ni saya nak beritahu kamu, rumah awang ni saya tak jemput lah sebab saya ada masalah dengan dia. Jadi ni kamu panggil sendirilah. Dia kena buat begitu. Pesanan saya yang terakhir lah, jemput orang-orang yang disuruh oleh Tuan Kenuri saja. Jangan memanai-manai, jangan menambah-nambah. Contohnya Tuan Kenuri kata pergi panggil Mak Lazim Awang Hasan Husin, tiba-tiba dia pergi panggil Tang Hasan tu duduk kedai kopi, tiba-tiba kawan-kawan Hasan pun ada sekali, dan kawan-kawan Hasan pun kena Tuan Kenuri, tapi Tuan Kenuri tak wakilkan untuk jemput. Tiba-tiba dia pergi gatai mulut, pergi panggil dia, ni kamu sekali lah, Zainal Ismail semua ni, Tuan Kenuri bersila, padahal tak diwakil pun untuk menjemput. Maka perbuatan yang demikian, panggil telajak ni, hukumnya adalah haram. Jadi beringatlah siapa-siapa yang jadi wakil untuk menjemput orang makan kenduri. Semoga bermanfaat.